Assalamualaikum adik-adik Kak Oda. Apa khabar? Sehat ke? Puasa lagu mana sayang? Tu tengah dah buat apa tu? Mau kalau kata gamak tak ada buat apa kan? Mailah teman Kak Oda masuk san. Kak Oda nak buat sup ayam ni. Nak pergi hantar dekat toyah hampa. Mak mentua kesayangan Kak Oda dekat hospital tu. So mula-mula sekali kita tomeh bawang Holland, halia dan juga bawang putih. Bawang Holland tu boleh lebih sikit pun tak apa nak. Kak Oda pakai lebih kurang 3 biji bahang. Lepas dah bubuh tu jangan duk tinggal buta lagu tu sayang. Kita kacau-kacau sampai bawang Holland kita tu melayu cantik elok tau. Bila hampa nampak bawang tu layu elok, caramelize semua cantik dah, baru kita loncok masuk pi kat dalam tu ayam kita. Kak Oda punya passion pula, Kak Oda nanti godek-godek dulu ayam tu dekat dalam belanga kan. Bagi dia bergelomang dengan minyak-minyak tu dulu. Bagi dia hilang lah orang kata bayang-bayang merah dia tu kan. Baru lagi kita nak bubuh perkakah lain. Tapi mau kalau kata gamak hampa tak mau buat lagu tu pun tak ada masalah apa. Terpulang punya pasal mampu pi. Lepas nampak ayam tu dah berkemutih elok tu, kita loncok masuk pi dalam tu pula kita punya rempah sup yang dah kita larutkan dengan air sayang. Mak mentua kesayangan Kak Oda tu kan orang Penang 786 punya mari ni kan. Mau kalau kata gamak sup-sup mamak ni kan, jenis sup rempah ni dia cukup kenan lah. So lepas dah bubuh rempah sup tu sayang, kita lempak masuk pi dalam tu satu kita punya sup bunjut. Lepas tu hampa kacau-kacau lah sikit ayam tu nak bagi dia bergelomang cantik, berpalut elok dengan rempah sup kita tau. Kau lagi ada hak duk bertanya kan, Kak Oda pakai rempah sup apa? Kak Oda pakai rempah sup Faiza sayang. Hak plastik dia kalau biru tu. Oh cukup suka lah Kak Oda pakai hak tu. Lepas tu sayang kita lempak masuk pi dalam tu kita punya ubi kentang, kita punya carrot, kita punya batang saderi sama naik dengan tu Kak Oda cerok masuk pi dalam tu terus kita punya ayam. Mau kalau kata gamak tak suka makan batang saderi ke carrot ke tak payah bubuh nah. Mau kalau kata gamak suka boleh lah bubuh. Kak Oda cukup suka. Mau kalau kata gamak bubuh lagu tu sayang. Tapi anak Kak Oda dia kurang sikit. Hafiz mau kalau kata gamak dia buat sup ni ubi kentang hampa memang tak jumpa lah dalam kuah sup dia. Selalu dia suka bubuh macam jagung ke carrot ke. Tu dia suka lah. Hampa duk tengok dia dah buat live masak selalu kan. Hampa lagi kenal lah. Hampa lagi tahu lah cerita dia. So lepas ayak kita bubuh tadi semua cukup lengkap dah elok dah kuah sup tu, kita kacau-kacau sayang. Kita tinggal kuah sup kita ni sayang sampai dia mendidih. Oh terlupa pula sebelum kita nak tinggal bagi dia mendidih tu sayang, kita boleh tahu perasakan kuah sup kita sayang. Oi. Untuk bahan perasa tu Kak Oda pakai 2 camca garam, 2 camca ajinomoto dan juga 2 camca serbuk pati ayam. Mau kalau kata gamak ada kiup pati yang lempak masuk pi dalam tu kiup pati tu. Oh terlupa nak cerita ke hampa sayang. Awak yang kerja terlupa sangat hari ni. Tak tahu sehari ni Kak Oda nak keluar dengan Suraya ni, nak pergi cari baju raya dekat toya hampa. Tahu ni Kak Oda satu keluarga sekali dengan Suraya, sekali dengan toya hampa kan. Mak mentua kesayangan Kak Oda tu kami akan pakai color baby blue. Lawa kan warna baby blue tu. Anak Kak Oda Hafiz ke cukup bangkang lah warna baby blue tu. Tapi nak buat lagu mana kuasa betul lah menang kan. So lepas hampa dah kacau-kacau, dah bubuh bahan perasa semua, kita tinggal set sup kita ni bagi dia mendidih sayang. Oi. Tu dia mendidih dah. Oi. Buah dah tu. Bau pun sedap lah. Sedap ni mau kalau kata gamak toyah makan ke sagi hang tengok. Bertambah-tambah nasi dia cukup suka makan sup rempah lagu ni cik oi. So lepas kuah sup kita dah mula mendidih cantik tu sayang, kita lempak masuk pi kat dalam tu pula kita punya daun sup. Dah pun siap sup ayam kita sayang. Oi. Untuk hampa adik-adik Kak Oda mana ada tanah sendiri tu nak bina rumah idaman, duk tercari-cari construction mana yang best yang duk ada dekat dalam Kedah ni. Kak Oda nak suggest dekat hampa sayang pakai-pakai mai ambil dekat Ho Construction. Ho Construction ni sayang bukan cikai-cikai punya construction cik oi. Kontraktor depa berpengalaman lebih daripada 40 tahun tu. Paling penting sekali Ho Construction ni sayang berdaftar dengan CIDB. Tu yang paling penting. Kira construction yang trusted lah Kak Oda syorkan ni. Untuk hampa yang mana nak buat rumah idaman dekat atas tanah hampa sendiri tu, pakai-pakai lah mai buat dengan Ho Construction ni. Booking serendah RM1,000 saja. Pula tu pembayaran penuh harga rumah hampa tu boleh bayar 5 kali sepanjang tempoh pembinaan rumah hampa tu sayang. Satu lagi ni Kak Oda nak cerita ke hampa. Lah ni depa tengah buat promosi sempena bulan Ramadan tau. Kalau hampa buat rumah dengan Ho Construction, depa bagi dekat hampa percuma kabinet TV cik oi. Macam-macam corak, macam-macam pattern elok-elok belaka. So hampa jangan duk tangguh-tangguh dah sayang. Hadiah kabinet TV percuma daripada Ho Construction ni terhad tau. Siapa cepat dia dapat. Jadi mau kalau kata gamak hampa berminat nak bina rumah idaman atas tanah hampa sendiri, boleh pakai-pakai mai telefon dekat Ho Construction ataupun mai dekat showroom depa dekat Easy Tol Pendang. Jangan lupa tak sayang, depa cover area Kedah, Perlis, Penang, tapi bukan pulau lah. Dekat Seberang Jaya semua tu boleh lah. Nak bina rumah idaman atas tanah sendiri, jangan lupa pakai-pakai mai cari Ho Construction.